daripada kawasan Balak, pergi kawasan mineral, pergi pula pasir. Tidak habis-habis. Kalau boleh air laut itu pun dorang gasak, namun tidak berjaya dan belum berhasil mereka gasak air laut. Pergi kepada urus takbir yang lemah dan gagal. Pembaziran pula dibuat. Beli kereta, beli flat nombor, buat signboard mewah-mewah. Semua ini adalah kerana mereka mau menggasak. Daripada hasil bumi, pergi kepada pembaziran, pergi kepada salah urus takbir sesebuah pentadbir. Salah guna dana awam, menggunakan pegawai kerajaan untuk tujuan politik. Habis semua dorang pergi gasak. Patutlah mereka lancarkan gasak 17 untuk menggasak semua. Dong hantam, dong gasak rakyat, gasak negeri ini. Apakah kita mau bagi peluang kepada mereka untuk gasak semua dari segi segala segi yang apa ada di bumi Sabah? Ayo rakan-rakan, teman-teman, tolong Atan untuk repost, viral dan share video ini supaya kita bagi pendidikan kepada rakyat Sabah tentang hak dan kepentingan mereka hidup di bumi bertuah kita ini. Salah guna kuasa sudah, ketamakan sudah, pembaziran sudah, urus takbir yang lemah sudah, kayu balak, pasir, mineral sudah, apa lagi yang belum? Rasuah sudah. Lengkaplah kitaran hidup geng-geng gasak 17 secara berjemaah lagi. Kita ingatkan sembahyang saja berjemaah, rupanya merasuah, terima rasuah, dan semua ini adalah secara berjemaah. Tidak ada perasaan malu mereka kepada rakyat dalam keadaan rakyat hilang tempat kebergantungan. Ditambah pula dengan masalah utama yang tidak dapat diselesaikan. Patutnya mereka menggasak, tetapi diorang lupakan berpinjam di pusat 6 bilion untuk selesaikan masalah air kononnya. Jalan raya lagi, karang lagi. Masalah 3 serangkai ini pun mereka tidak dapat selesaikan. Teman-teman, rakyat Sabah, selepas ini gasak yang ke-18 dorang akan buat. Percayalah, kalau kita bagi dorang menang, 18 dorang kerjakan lagi. Apa yang 18? 18 iaitu rakyat ini akan dibuduh-buduhkan dan dipalui-paluikan untuk kekalkan dorang berkuasa jangka panjang. Ayo, kita ubah, selamatkan Sabah. Jangan biarkan kepada geng-geng gasak untuk menggasak hasil mahsul kekayaan bumi Sabah. Jangan biarkan rakyat jadi mangsa kepada geng-geng gasak. Kita gasak dan ganyang geng-geng gasak 17 ini. Boleh?